Ramai trader sangkut dekat sini. Guna akaun 100 USD nak grow ke 1000 USD. Return sebanyak 1000%. Mengarut kan? Saya share dekat korang boleh pakai Propfirm. Propfirm ni adalah company yang bagi funding kepada trader yang berbakat. Dia macam talent lah. Okay, cari talent untuk trader yang berbakat, yang ada skill. Okay, tapi dia tak ada modal. So, korang just perlu bayar yuran je. Bayar yuran, dipanggil ujian lah, exam dia. Lepas tu korang kena pass ujian tu. Once korang pass, dia akan bagi korang account. Account ni selalu bermula daripada 5,000 hingga ke 200,000 USD capital yang korang boleh trade. So macam mana? Jadi kalau account 100,000 USD, katalah korang just buat 1% je, pun dah dapat $1,000, betul tak? Macam ni, Propfirm dia akan ambil 80%. 20%. Korang akan dapat 80%. So, korang still dapat 800 USD. Daripada akaun 100,000 USD nak buat 1% ataupun akaun 100 USD nak grow ke $1,000. Mana lagi senang, betul tak? Jadi, kalau ada skill, gunakan Propfirm untuk leverage kan skill korang tu. Okay, supaya korang boleh dapat lebih lagi duit. Ataupun withdrawal. Ataupun payout lah. Tapi, kalau korang tak ada skill macam mana? Kalau tak ada skill, trade lah mana-mana pun. Memang akan lebur. Okay? So, leverage kan Propfirm.